Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, kepada mereka yang baru sampai ke channel ni atau saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. Jadi kebiasaannya dekat sini aku akan sembang masalah Grab atau e-hailing. Baru sampai JB ni. Aku Evan Booking mesti ke sini. Mesti kan, Evan Booking aku mesti ke sini. Bila kutip-kutip tak pernah lah dapat JB. Muah selalulah JB. Sekali Tori yang time Malam Raya tu. Tu yang lain semua Evan Booking. Semua sini. Semua mesti ke JB ni, CIQ ni. CIQ. Harga sedap boleh lah kan. Semalam memang kebetulan petang tu aku tengok, aku tengah bangau kat Melaka Central tu. Tapi bila dah lepas pukul 12 kan, ke dah lepas pukul 1 ke, aku dah tak tengok tab Evan Booking untuk hari ni. Aku akan tengok besok punya pula. So kebetulan tu tengah besok tu nampak, oi, JB pupuk tu reset. Bila petang lah. Ni tu lah time sini. Dan kebiasaan ni aku dapat, dan mungkin juga sebab aku dapat JB petang ni sebab orang yang geng-geng klika pun tak nak kot, sebab dah petang kan. So kau sampai pun dah pukul 5 lebih ngajam ya. Ni kat mana ni JB ke Bandar Seri apa, Allah benda yang penting kan. Dulu aku pernah ni datang sini ni, lepak lu apa konvoi Satria lu ni, Petronas apa ni benda lah. Nama tu tak ingat. Petronas Medi ni. Tak ingat apa nama ni dah. Alright, okay, tu satu hal cerita pasal Evan Booking. Okay, so sebelum apa hal, okay, hari ni kita ada berita yalah, beberapa hari ni ada berita sedih. Yang pertama, berita pasal ni, gajah kena langgau tu dekat Greek kan. So dia punya keadaan tu nampak sangat emosi. So hari ni baru jadi pagi tadi. Okay, apa nama ni, lori FRU terlanggau dengan lori simen ke apa kan. So 9 orang, okay, yang dah confirm setakat ni lah, tak tahu, tapi kita minta biar sampai situ je lah. Okay, 9 orang yang mati, dan 8 yang meninggal tu adalah FRU lah. So yang lagi seorang tu yang bawa lori simen tu. So 9 orang yang meninggal. Okay, so untuk kita, geng-geng kita mana beragama Islam, sedekahkan Fatihah. Yang mana bukan agama Islam, doa ikut cara agama masing-masing lah. Okay, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. So semoga roh arwah semua ditempatkan bersama-sama dengan orang yang beriman. Okay, apa lagi cerita? Saya Evan Booking dah sudah. Okay, cerita pasal kita selit sikit pasal MD kan. So tak habis lagi cerita MD ni. Tapi itulah, apa nama ni, MD dalam itulah, apa orang kata 90 minit tu ataupun sejam 30 minit tu, airport aku tengok tak kurang pun, ramai je kan. Ramai je. Alhamdulillah.
ada hari apa tu hari kat 2000 kak queue Just Grab lah. Cakap ramai juga, tapi mungkin ramai, yelah demand ada kan, demand ada. So mungkin yang orang kata yang bukan Panglima Airport lah pula kot kan, sibuk naik kan, mana tahu kan, mana tahu. Okey, yang bagi orang lain pula nak jadi Panglima Airport kan. Okey, queue ramai je, banyak je. Macam Avon Booking pun yelah Avon Booking kalau ya dekat KL kan banyak kan Avon Booking KLIA tu terutamanya. Pantang tengok hilang. Aku rasa sekarang ni lah lagi teruk lah hilang ni, sebab dah tak boleh nak MD lama kan. Dan lagi satu, korang kalau bila korang akaun KV kan, akaun Lembah Kelang, sebab dekat Melaka ada juga, ramai juga yang jenis yelah memang masih kayuh dekat Melaka tapi akaun kau akaun Lembah Kelang, akaun KV. So apa nama ni, peraturan okey, peraturan 90 minit tu dia orang pun kena juga, walaupun kau dekat Melaka kan, masih 90 minit tu kena juga kan. Tapi itulah cakap, kata kalau apa nama ni, kau tukar pakai akaun Melaka pun, kalau dekat KL kan, nak pancing airport, jadi payah. Untuk Just Grab payah lah kot, payah sikit lah kan, sebab tak apa, tempat tak boleh buat seater ke plus, mungkin boleh kan, mungkin ada sinar sikit, tapi pun tak membantu banyak jugalah tak. Sebab aku pernah try nak pakai akaun Melaka saja, tembak mana dapat pergi Bangi. Tapi kalau kata seater pun, harga kalau pergi Bangi pun sedap jugalah kan, harga sedap juga, tinggal lagi bukan ke airport. Alright, dan katanya kalau kata korang bila MD airport kan, MD hala airport ni, kau tekan je drop off, MD tu hilang kan, MD tu hilang. So kau tak boleh nak pancing short trip ke apa, tak boleh kan, kau drop off je kat airport tu hilang. Lepas tu dah ada pula teori kan, dah ada pula teori apa nama ni, dah dalam tak boleh nak yelah dekat airport tak boleh MD kan. Dah ada pula teori nak drop off kena lari jauh pada airport baru tekan drop off. Ya Allah, dah ada pula nak macam tu. Mungkin boleh kalau korang jenis keluar kosong je lah, satu MD boleh 3 job kan. Tapi tu 90 minit tak efektif sangat lah pun. Tapi kalau kata mungkin yang akaun Negeri Sembilan ke, akaun Melaka ke, mungkin nak bawa balik kan, nak try lagi. Tapi biasanya dia bagi kau sekali je, jarang lah 2-3 kali kan. Kau dapat 2 kali tu mungkin luck kau cantik lah kan. Tapi biasanya dia bagi kau sekali pagi kan, contoh pagi dia dah bagi. Lepas tu bila petang tu kau kata kau balik saja kan, kau dapat airport. Katalah pagi tu kau tembak, kau dapat airport. Lepas tu kau balik kosong bertembak lagi. Biasanya susah nak dapat petang. Mungkin boleh dapat tapi dapat petang sikit kan. Orang dah nak balik tu, orang dah tak nak job jauh-jauh kan, orang nak job dekat-dekat je barulah boleh dapat. Kalau hidup mimpi lah. Tu tak apa. Aku, kawan aku banyak lah yang mana aku banyak lah dapat sehari dapat 2 kali lah. Pagi dapat, petang lagi dapat. Biasa tu hari minggu lah, hari cuti. Hari cuti boleh buat perangai macam tu. Alright. Lepas tu apa lagi pasal Grab ni? Kita nak cerita ni. Okey, ni aku tak tahulah informasi ni sebenarnya berguna ke tidak untuk korang. Okey. Lupa nak cakap. Macam yang sebelum ni aku ada bagi tahu pasal yang bila dah habis 90 minit tu korang boleh tekan balik MD kan. Kan aku cakap benda tu dah viral dulu dekat TikTok. Betul tak? Kat TikTok dah viral dulu benda tu. Beberapa jam selepas benda tu viral, lepas tu aku pun buat video kan, cerita pasal benda tu. Aku punya video mungkin tak viral lah kan. Sebab yang kat TikTok tu dulu dah viral dah. Lepas tu Grab tu tutup kan, dah habis 90 minit, habis dah kira satu kan. Lepas tu yang kali kedua tu habis 90 minit, habis dah 2. Nak buat lagi dah tak boleh. Grab dah kira loophole tu ataupun kelemahan tu, Grab dah tutup. Tak boleh buat. Tapi itulah
Aku macam mana cakap, dia akan lepas-lepas ni mungkin akan ada cara lagi kot, mungkin lah kan. Orang akal panjang lah masing-masing kan. Akal panjang lah. Alright, lepas tu apa lama ni, apa satu lagi, okay, yang ni aku tak tahulah sejauh mana kebenarannya. Okay, kebenarannya. Alright, tapi kan okay, macam yang korang tahu, okay, korang yelah dalam artikel kan, okay, ada aku pun ada buat video sebut pasal benda ni. Okay, di mana dekat Grab Singapura, kau cancel lah banyak kali pun kan, kau cancel lah banyak kali pun, akaun kau tak kena apa-apa. Tak kena suspend, tak kena apa, tak kena okay. Allah, sorry, berbalik-balik pada isu MD tadi. Okay, katalah MD korang masih lagi boleh, orang kata boleh pakai, boleh MD lama kan, yalah, boleh MD lama benda semua. Maksudnya korang tak update lagi versi yang terbaru lah. So boleh turn off auto update ke apa kan. Sebab geng-geng mod sekarang ni yang aku perasan, yang sekarang ni diorang punya berangai, diorang install versi lama sikit. Kalau korang tak update tu cerita lain kan. Kalau mod dia reverse balik, patah balik yang ke belakang. So korang yang mana boleh MD lama lagi tu, mungkin sebab tak update lah kan. Mungkin sebab tak update, ataupun mod lah patah balik. Okay, patah balik. Alright, okay, pasal cancellation tadi. Alright, okay, pembatalan. Okay, dekat Singapura kau batal lah banyak mana pun trip kan, kau batal lah, tak kena apa, tak kena suspend ke apa, tak ada kan. Okay, tak ada kena apa-apa. Alright, ura-uranya, okay, yang ni tu aku cakap, yang ni Grab tak nak bagi tahu pula kan. Dia tak nak bagi tahu pula. Dekat Malaysia pun dah mula. Tak tahu betul ke tidak. Siapa-siapa nak try boleh try lah kot kan. Sebab sebab 2 minggu sudah tak silap aku, ada member yang kena. Yang tu pun bukannya banyak, dekat cancellation dia dah dia driver full time lah, tapi dia kata itulah, dia dah cancel dah 40%. Ni yang jenis kena ambil kelas tu, re-education tu kan, belajar balik. Okay, re-education tu kena buat balik. Sebab lepas yang dia kena tu, aku perasan kan, aku cakap aku punya cancellation agak tinggi kan, 2 minggu sudah kan, agak tinggi, 30 lebih kat 40. Minggu lepas pun agak tinggi juga, kan, agak tinggi juga. Tapi minggu lepas tu aku cakap, tapi minggu lepas yang aku punya boleh katakan agak tinggi, dia agak satu minggu lepas tu aku malas kan, keluar kerja ni, hari-hari keluar kerja tapi malas kan. Kau jangan job kau memilih teruk lah kan. Apa nama ni, lepas tu yalah, job tak banyak, job tak banyak. Macam sebelum ni, yang minggu sebelum tu memanglah cancellation aku agak tinggi, tapi job kau banyak kan. Job kau banyak, so mungkin benda tu tak ada hal. So minggu ni aku nak tahu, tengok hari apa ni kau ada dapat ke tak. Kalau kata dah tak dapat warning tu, mungkin betul. Tapi itulah, kalau kata nak cancel banyak-banyak, contoh kan, daripada 10 job kan, takkan 10 tu kau tak suka kan. Benda ni aku dah cakap dah, takkan 10 tu kau menyampah. Betul lah, mesti ada tu boleh ambil kan. Lagi satu, okay, ni aku dah, apa nama ni, aku tengok dekat Threads kan. Threads asalnya aku sebenarnya asalnya tu beberapa hari sudah aku delete aku punya Instagram cakap malah lah main Instagram ni kan. Tapi disebabkan Threads tu nak tak nak kena ada apa nama ni, kena ada Instagram. Aku dah delete beberapa hari, buka balik terpaksa. So nak Threads tu nak baca kan, benda lah, isu-isu semasa, benda semua kan.
Lepas tu kena pula sekarang Meta. Okay, yelah Meta, Facebook, benda semua kan. Dia bawah Meta dia apa, Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram, Thread semua kan. Lepas tu dah ada lagi satu apps, nama apps dia Edit. So aku nak edit video ni aku nak try ni. Edit pakai apps dia. Senang ke susah? Kalau senang, so aku dah tak payahlah pakai apps apa kata yang dahsyat-dahsyat ni. Pakai je lah tu kan. Kira semua benda dengan Meta sekarang ni kan. Meta ikat kau gitu je. Okay nampak? So aku kata Yahudi pandai babe, nampak? Kau nak cerita boycott nampak? Semua barang pakai barang dia. Okay. Okay. Alright. Allah, aku tengah cerita pasal apa tadi? Cancel banyak. Okay. Cancellation banyak tu. Mungkin tak kena suspend lah. Lepas tu sorry. Lagi satu pasal dekat tadi lah dekat Threads. Kat Threads aku tengok ada ni lah, ada orang post. Ada orang post kata driver tu bising job RM5 dan benda semua kan. Dia macam ni babe. Dan banyak aku baca lah komen-komen dekat post tu. Banyak komen-komen yang lebih kurang sama kan, lebih kurang sama. So memang orang kata memberi image yang tak apa-apa nak cantik sangat lah kan. So kita ni pun dah lah memang orang tak pandang satu hal kan. Bila jadi benda-benda macam ni jadi bonus lah untuk memang tu driver Grab kan. Tapi itulah kebanyakan cerita dia adalah apa nama ni, bila job kecil-kecil ke apa kan, ataupun job besar-besar, kalau jalan jam ke apa, driver mengeluh. Aku dah pernah cakap dah sebelum ni kan. Kalau aku cakap job tu kalau kau dah ambil kan, jalan je kan. Jalan je. Kau janganlah apa kata bising dengan apa kata apa, dengan passenger tu kan. Passenger tu order je kan. Algoritma harga tu dengan Grab tu juga kita perang. Yang patut kita maki Grab kan, bukan passenger kan, bukannya penumpang. Penumpang apa orang kata dia tak tahu pun kan, ataupun senang cerita tak peduli kan. Tapi itulah ramai punya, sebab banyak cerita yang lebih kurang sama kan. Job RM5, job RM6, tapi tu apa driver mengeluh lah apa benda semua. Tak boleh kan. Job tu kalau rasa rugi, yang kena pula sekarang ni dah cakap-cakap lah cancel dah macam best je, boleh cancel banyak. Kau cancel je lah, tak payahlah ambil kan. Lepas tu kalau kata dah ambil kan, ataupun ambil sebab nak cover cancel tu, tak nak kena pause lama kan, nak ambil tu kau tahan je lah kan. Janganlah nak mengomel dalam kereta tu, mulut bising apa ni je lah kan, tumbuk-tumbuk steering lah bagai. Aku setakat ni perangai-perangai macam tu belum lagi lah kan. Aku lah walaupun ya Allah rugi ni lah job RM5 ni macam tu, tapi tak bercakap lah, tak adalah cakap sampai passenger dengar tu je lah. Tapi yang ni ya Allah aku geram je lah kan. Aku beli ni kan, apa nama ni, shade dia kan, dia magnet. Dia magnet tau. Okay, macam aku cakap lah, yang sebelum ni aku beli yang bukan magnet punya tu, yang jenis sendal tu kan. Dia letak sendal tu, yang tu memang dia lah banyak beruk lah, sibuk nak buka kan, sibuk nak buka. Okay, so yang beli ni, yang baru ni kan, yang baru aku rasa semua jenis macam ni kot. Yang shade yang jenis dia magnet, lekat magnet. Lepas tu dia apa nama ni, dia melekat antara pintu tau. Okay, so dia dah besi ni, so dia tutup ni dekat atas. So maksudnya kau tutup tu rapat lah, so tak boleh nak dapat ni, kau tak boleh dah nak cabut-cabut dia ke apa kan. Sebab yang magnet kat atas ni dia dah kepit dengan pintu. Lepas tu aku punya yang ni, pintu belah sini, ya Allah, padahal lah asyik jatuh je kan. Padahal lah asyik jatuh je, rupanya ada beruk
yang sibuk nak buka, nak cabut benda tu rupanya. Aku cakap lah haula wala quwwata illa billah. Sebelum ni jatuh aku tak perasan. Aku tak aku tak perasan apa punca dia. Walaupun ada dashcam dalam kan, tak adalah kita nak tengok kan. Kita cakap mungkin dia punya besi magnet dah tak kuat kan. Tapi tadi disebabkan long trip kan. Long trip tadi dia dua orang Cina tadi. Seorang aku rasa Cina sana, seorang lagi Cina Singapura. Tak silap aku. Kan. Dia rentapnya aku cakap, weh. Aku cakap, wah. Dia mula-mula tanya aku apa nama ni, boleh buka ke tak? Tapi time dia cakap tu boleh buka ke tidak, benda tu dah terkulai ni. Benda tu dah terkulai keluar. Kan? Aku cakap mahal ni. Lepas tu aku cakap tak boleh tu sebab dia rapat dengan pintu kan. Ni tengah highway ni, tengah aku nak berhenti nak buka. Kan? Lepas tu member dia cakap-cakap dengan dia bahasa Cina. Dia terus rentap. Aku cakap kau ni kan? Aku carut dengan dia lah. Lepas tu buat tak reti. Aku tak faham lah. Buat tak reti sepanjang memang tak ada rasa bersalah ke apa, tak ada kan. Buat tak reti. Aku dah faham. Aku cakap lah haula wala quwwata illa billah. Dia kan tak pada aku rasa bukan yang tadi tu kebetulan lah. Sebab dia tanya dan kebetulan bila dia tu aku tulis kan. Aku rasa suatu yang sebelum ni menerangkan kenapa yang sebelum ni jatuh. Tak, benda ni dia takkan susah nak ni tau. Aku cakap boleh juga aku pasang ni. Aku kata yelah kan sekarang musim panas kan. Pasang ni nak menyenangkan kau, bagi kau sejuk dalam kereta kan, bagi redup dalam kereta. Ada juga beruk-beruk perangai macam ni. Aku tak faham tu lah. Apa pun tak boleh kan? Apa pun tak boleh. Geram pun geram. Alright. Lepas tu apa lagi? Okay ni pasal InDrive dan juga Maxim okay. Ya, tinggal masa lebih kurang kita tolak tambah 2 bulan lah. Okay, dalam masa 2 bulan ni dia nak cerita ke apa macam mana kan. Kena ingat dalam 2 bulan ni Alhamdulillah. Okay, yang boleh yang memutuskan sama ada dia boleh beroperasi atau tidak bukan JPJ, bukan APAT, MOT sendiri. So maksudnya kipas dia macam mana kita nak tengok. Maxim dengan InDrive ni kan, dia nak pakai kipas apa, dia nak pakai kipas laju ke, dia nak pakai kipas tangan ke kan, nak pakai kipas apa yang sekarang banyak jual dekat 7E tu. Kipas tu ke pakai aircon ke, kita tak tahu. Apa cerita dia tu tak tahu. Sebab 2 bulan kan, lama lagi babe. 2 bulan, alright. So benda ni aku dah pernah cakap dan aku cakap lagi. Okay, kenapa ada driver yang kata apa lah, yang buat InDrive kan, yang buat Maxim walaupun tak ada apa nama ni. Yalah, kadang-kadang kan dokumen semua tak lengkap kan. Kau kena ingat kebanyakan driver yang buat 2 apps ni, okay, ialah driver dah kena ban dengan Grab kan, dah kena ban dengan Grab. So dia akan melayan InDrive, Maxim, Asia Ride mungkin kan. Myka pun tak apa-apa sangat. Dia 3 app ni lah, dia jaga 3 app ni, Asia, InDrive dengan Maxim. Okay, so korang yang mana ada Grab je ni kan, jangan action terus sangat lah. Ni lah InDrive ni dah punca. Memang betul dia InDrive dengan Maxim apa kata salah satu punca lah kenapa harga e-hailing sekarang ni kacau kan. Tapi kau kena ingat siapa yang buat apa nama ni, driver mana yang buat tu, dia orang mungkin dah tak ada Grab. Aku tu je kan, aku tadi dah borak-borak dengan hotel tu kan. Tu lah, kadang dia orang dah tak ada Grab kan. Lepas tu layan je mana apps yang ada, boleh jalan dia jalan je kan. Harga murah ke, harga mahal ke, sakit hati, janji boleh melepaskan kelat kan, untuk meneruskan kehidupan seharian
Tapi itulah cakap, itu sebabnya kerajaan ataupun senang cerita MOT ataupun apa benda nama lagi, apa jabatan dia nak buat tu, segim lah apa jadah tu, senyap dia sampai ke sudah atau aku tak tahu. Sebab tu minta letak harga lantai kan, harga lantai. Okey, dan apa orang kata, penguatkuasaan yang jenis keras sikit lah kan. Ni EVP pun kelab WhatsApp boleh operasi, dah punya lama, bukannya benda baru kan. Bukannya benda baru. Okay. Lepas tu ada artikel aku dah ada share dekat dalam ni channel WhatsApp kan. Okay, saluran WhatsApp. Okay, bahasa Melayu ya. Alright. Yang pasal ni ialah bila InDrive dengan Maxim ni dah orang kata dah tak boleh beroperasi dekat Malaysia ni, takut EHO yang ada ni naik minyak kan. Naik minyak lah kan, harga jadi mahal ke apa kan. Itu menjadi kerisauan kebanyakan pengguna. Okey. So sekarang ni benda yang aku boleh cakap sekarang ni, okey, nak guna apa orang kata muslihat awam. Okey, muslihat awam ni ramai-ramai orang bising kan. Okey, teknik muslihat awam ni, okey, untuk EHO lah, untuk e-hailing dekat Malaysia ni, aku rasa lah tiket untuk menggunakan muslihat awam untuk e-hailing kat Malaysia ni, aku rasa dah tak boleh. Aku rasa lah, sebab dulu tiketnya dulu dah digunakan oleh Uber dengan Grab. Okey, Uber dengan Grab dah pakai dulu dah benda ni. Sebab tu masa apa kata, bila apa nama ni, bila memandu teksi lah kan, sampai benda semua tak jadi apa sebab menang dekat muslihat awam kan. Orang bising kan. Okey, ramai orang bising kalau kata Uber dengan Grab tak ada, teksi bukannya apa sangat ni kan. So sekarang ni kalau kata nak guna lagi tiket tu muslihat awam untuk InDrive dengan Maxim, jadi payah sebab kita dah ada undang-undang untuk e-hailing kan. Dah ada undang-undang, dah kena nak beroperasi kena ada permit, kena ada PSV, kereta kena tuju sebab kau benda semua kan. Undang-undang tu dah ada. So nak guna tiket muslihat awam tu mungkin payah kan, mungkin payah. Tapi tak tahulah kod-kod ada anak menteri ke apa sibuk guna InDrive dengan Maxim, mana tahu kan, mana tahu kan, mana tahu mungkin lah kot kan. Kita tak tahu kan, sebab benda 2 bulan babe, lama lagi kot, 60 hari, 60 lebih hari lagi. So macam-macam boleh jadi. Okay, dalam 60 hari ni macam-macam boleh jadi kan. Macam-macam boleh jadi. Tapi itulah, katalah lepas ni Maxim dengan InDrive memang orang kata memang ikut undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia kan. Kena ada EVP itu utamanya. Okay, driver-driver apa, pemandu-pemandu semua nak ambil penumpang kena ada permit lah kan, EVP. Aku tak rasa Maxim dengan InDrive akan murah macam sekarang. Sebab kos nak tampung lah, nak permit tu sebiji kereta 110 kot. RM110. Driver berapa ramai pula kan. Sebab tu yang orang kata yang jadi hal ni, okey, yang jadi hal sekarang ni. Alhamdulillah kan. Yang patutnya kita bising juga sebenarnya adalah okey, teksi kan, satu teksi satu permit boleh bawa banyak e-hailing kan, 10 e-hailing bawa pun tak apa, tak ada hal kan. Teksi relax je teksi. Tapi bila kereta persendirian okey buat e-hailing, okey, satu EHO satu EVP, ada kalau ada 10 EVP, bila dah tak nak buat lagi, bila nak minta surat tu ambil kau kan. Dia bila nak batal EVP tu lah, dia dah apa, aku dah tengok banyak kali ni
Ramai datang mengadu dengan aku nak batal EVP, bayar benda semua kan. Yang ni dapat surat, yang ni tak ada surat lagi, yang ni reply email ni apa, call tak angkat dan benda semua. Banyak pening ni. Okay, banyak pening kan. So benda sekarang ni nak benda apa nak cakap, macam mana cakap, benda yang contoh EVP, kalau 10 EVP 10-10 kena ada apa, 10 ESO 10-10 kena ada EVP tu, benda tu nak reverse jadi payah. Kerajaan dah sedap kan. Satu driver contoh 10 EVP 110 satu EVP, satu driver je kat berapa ribu dah kan. Satu driver kan, driver Malaysia, driver e-hailing Malaysia berapa ramai? Berapa ratus ribu, kalau berapa juta setahun. Tapi itulah yang geramnya, kita ni dia kitai kiri kanan depan belakang. Tapi bila kita minta benda yang kita nak, dia tak nak bagi. Tak bodoh tu. Aku geram kadang. Tu aku geram tu. Geram. Lepas tu lagi satu, sebut pasal dalam cerita pasal taksi ni. Ni sibuk tak? Apa nama ni auto show baru ni kan, dekat MIMES tu kan. Sibuk promote dia punya taksi elektrik, Cherry ke apa tak. Tak boleh lah. Aku rasa macam mana aku nak cakap, aku dah pernah cakap sebelum ni kan. Aku dah pernah cakap lah, dia tak boleh lah. Maksud aku sekarang ni, si botak ni kalau kata dia nak teruskan niaga kan, dalam je lah taksi ke hailing ke kan, aku rasa muka dia tak boleh pakai muka dia lah sebenarnya lah kan. Ataupun yang jadi juru cakap untuk syarikat dia bukan dia sendiri kan, dia dah kena cari orang lain kan. Sebab sekarang ni orang tengok dia kan, apa je keluar pada mulut dia menjadi macam cakap apa tu kan. Kena pula dia cakap tu, kena pula bukan orang kan. Tak boleh sebenarnya, tak kena boleh kan. Kau nak berniaga kau tak boleh, kau dah kena upah juru cakap kan. Kau tak boleh kau cakap kan, ataupun kau jadi CEO tidur lah kan. CEO tidur, biar CEO lain yang buat kerja, contoh kan. So sekarang ni kau punya, bagi aku, kalau kau tanya aku, image dah teruk lah satu dah lah. Sebelum PKP, kau punya perangai pun orang dah tak apa berkenan, minta maaf cakap okay, perangai kau dah orang tak apa berkenan. Lepas tu sibuk PKP ke apa tu, sibuk kau apa nama ni, kes mahkamah benda semua kan. Bersalah pula tu kan, memang salah pula tu kan, rasuah ke berbagai tu, ada banyak kes kau ni kan. So tu dah jadi memang tak cantik dah sebenarnya kan. Lepas tu bila dah lepas-lepas kes tu, kau senyap lama kau senyap kan. Lepas tu muncul balik kan. Muncul balik tapi tu perangai tak berubah. Payah kan. Payah. So cakap image tu dah tak berapa nak ngam sangat. So betul dah kan. Dia kena cari orang lain, dia kena upah orang lain. Jadi orang kata muka depan untuk company dia tu kan. Boleh pergi je sebenarnya kan, boleh pergi, bukan tak boleh pergi sebenarnya kan. Boleh pergi, tapi kena orang lain yang jadi muka depan, bukan kau. Kau mungkin orang tahu dia ni ada kan. Kau dah lah datuk, bukan datuk kan, tapi itulah orang sibuk panggil dia datuk lagi kan. Cara dia tu, image dia lah, image dah tak ni. So kena orang lain kan. Okay, suruh orang lain janganlah suruh aku suruh orang lain, bagi orang lain kan. Bagi orang lain untuk jadi muka depan. Okay, untuk di sebalik tabir tu, sebab kau aku tahu memang apa kata ada kenalan-kenalan politik kan. Aku tak tahu lah sekarang relevan lagi ke tak, tapi boleh lah kot gunakan apa kata connection yang ada kan.
kenalan-kenalan yang ada ni untuk ni kan, nak boost. Tapi untuk ke depan kena orang lain lah, kena orang lain. Okay, so apa lagi aku nak pilih, apa lagi? Tak ada apa dah. So kita pasal drama Grab tu, yang pasal cancellation tu kita kena jaga sikit. Tak tengok, korang kena jaga sikit, tengok. Try dulu, jangan terus hentak cancel banyak-banyak. Tapi macam aku cakap lah, pada 10 job takkan 10 job kau tak suka kan. Mana yang pick up dekat atau dekat, ambil lah, layan lah kan. Sebab tu aku punya style dia tu, pick up dekat atau dekat. Aku sekarang pusing tahun Melaka kan. Pusing 6 tahun dah sekarang ni. Jauh-jauh nak ada tu pun dah ada jauh kita ambil kan. Aman je tu sekarang ni. Bukan maksudnya job RM5 tu tak baloi. Okay, dah. Okay, so tu je perkongsiannya ataupun bebelannya untuk kali ni. Sekian saja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.